Aku dah cakap, aku tak nak makanan kampung kau ni. Kau bawa juga kata kerja kenapa? Intan, mak kau ni. Intan, kenapa buat mak macam ni nak? Sampai hati Intan buat kat mak. Mak cuma datang nak hantar bekal makanan untuk Intan buka puasa nanti nak. Mak rindu nak masakkan makanan untuk Intan. Bos jangan nak masuk campur kau dengar sini orang tu. Aku tak makan makanan kampung yang kau buat ni. Aku jijik lah. Kau kalau kau rindu sangat masakan kampung kau ni, apa kata kau je yang makan? Intan, jangan disebabkan Intan dah dapat kerja yang elok, yang bagus, gaji yang tinggi. Ada mak berubah sampai macam ni nak. Sampai lagi Intan buat kat mak. Ini mak Intan.